Berhormat Perdana Menteri merupakan Ketua Kerajaan Malaysia yang pertama dalam tempoh 20 tahun menerima kawalan kehormatan utama. Seperti yang umum sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang berada di Rusia untuk forum ekonomi di Kazan. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan Ketua Kerajaan Malaysia yang pertama dalam tempoh 20 tahun menerima kawalan kehormatan utama, dan beliau akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin pada hari ini, dijangka sama ada di sebelah petang ataupun awal malam, yang akan disiarkan secara langsung nanti oleh pihak RTM. Ini merupakan detik yang bersejarah dan sudah pasti akan memberi peluang untuk hubungan yang lebih erat, termasuk hubungan dagang yang lebih erat di antara kedua-dua negara.